Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 telah memilih kontrak muamalah dari Maybank. Ini merupakan ahli kumpulan kami. Yang pertama, Ansyairah binti Muhammad Syamsul Amri di 20241111456, Nur Farah Farisha binti Osman di 20241111466, Amni Bashirah binti Rosli di 20241111483. Isi kandungan yang akan kami bentangkan adalah pengenalan, produk ditawarkan dan kontrak muamalah, kepatuhan syariah, kesimpulan yang pertama, analisis sumber dan penggunaan dana dan kesimpulan yang kedua. Pengenalan. Malayan Banking Berhad atau lebih dikenali sebagai Maybank merupakan bank terbesar di Malaysia dari segi aset dan pemodelan pasaran. Maybank telah ditubuhkan pada tahun 1960 dan sejak itu Maybank telah menyediakan pelbagai perkhidmatan kewangan termasuk perbankan runcit, korporat, pelaburan dan pengurusan kekayaan. Maybank mempunyai kehadiran antarabangsa di lebih 20 buah negara, antaranya Singapura, Indonesia dan Filipina. Selain itu, Maybank juga mempunyai anak syarikat patuh syariah yang dikenali sebagai Maybank Islamic Berhad, iaitu bank Islam yang terbesar di Malaysia. Bank ini menawarkan pelbagai produk perbankan Islam seperti pembiayaan dan pelaburan yang berasaskan prinsip syariah. Maybank juga aktif dalam transformasi digital melalui aplikasi MAE dan ia terlibat dalam pelbagai inisiatif tanggungjawab sosial melalui Maybank Foundation. Seterusnya, saya akan kongsikan beberapa produk yang ditawarkan oleh Maybank Islamic serta kontrak muamalah yang digunakan. Yang pertama, akaun simpanan. Kontrak muamalah yang digunakan adalah wadiah atau qard. Simpanan ini datang dengan jaminan dan tanpa faedah. Bank boleh memberikan hibah dan kontrak qard merujuk kepada pinjaman tanpa faedah. Yang kedua adalah pembiayaan perumahan. Kontrak yang digunakan adalah murabahah atau al-bay bitaman ajil. Bank akan membeli rumah terlebih dahulu dan menjual kepada pelanggan dengan keuntungan yang dibayar secara ansuran. Yang ketiga adalah kad kredit. Kontrak muamalah yang digunakan adalah ujrah. Ujrah ni dia bermaksud bayaran perkhidmatan yang dikenakan tanpa unsur riba. Seterusnya adalah pembiayaan peribadi. Kontrak muamalah yang digunakan adalah tawaruk. Transaksi melibatkan komoditi yang dijual beli untuk mendapatkan tunai dan kemudian dia akan bayar secara ansuran. Yang kelima adalah pelaburan. Kontrak muamalah yang digunakan adalah mudharabah atau wakalah. Mudharabah membabitkan perkongsian untung antara pelabur dan bank. Manakala wakalah ni dia melibatkan perwakilan di mana risiko tu ditanggung mengikut kontrak yang telah ditetapkan. Kepatuhan syariah. Maybank Islamic beroperasi di bawah pemantauan Majlis Penasihat Syariah yang terdiri daripada pakar dalam bidang syariah dan kewangan Islam. Majlis ini bertanggungjawab memastikan semua produk, perkhidmatan dan transaksi yang ditawarkan mematuhi prinsip-prinsip Islam termasuk larangan terhadap riba, faedah, gharar, ketidaktentuan dan maisir perjudian. Ini bertujuan untuk menjaga keadilan, keterusan dan integriti dalam urusan kewangan menurut perspektif Islam. Untuk kesimpulan pertama, Maybank menawarkan pelbagai produk Islamik yang menggunakan kontrak muamalah berlandaskan syariah dan memberikan keyakinan kepada pelanggan untuk berurus niaga secara patuh syariah. Seterusnya, kita teruskan dengan analisis berkaitan sumber dan penggunaan dana dalam 3 tahun terkini. Untuk penanda aras, 85% indeks FTSE Bursa Malaysia 100 tidak termasuk Malayan Banking Berhad MBB. 12% kadar simpanan tetap 12 bulan Malayan Banking Berhad dan 3% bil
Perbendaharaan Bank Satu Bank Negara Malaysia MTB. Okey, untuk bahagian graf iaitu prestasi dana, prestasi nilai aset bersih dalam 10 tahun terkini. Untuk dana pertumbuhan, pada graf menunjukkan peningkatan dan penurunan iaitu menunjukkan graf tidak setara. Baik, untuk peruntukan aset, termasuk sekuriti pendapatan tetap, tunai dan simpanan tetap dan ekuiti. Untuk nilai aset bersih tertinggi dan terendah seunit, kita dapat lihat untuk 3 tahun terkini iaitu tahun 2023, 2024 dan 2005. Untuk tahun 2023, nilai aset bersih adalah pada 2.49 dan terendah 2.16, manakala 2024 3.16 untuk nilai aset bersih tertinggi dan yang terendah 2.48. Untuk 2025 iaitu tahun ini, nilai aset tertinggi adalah pada 3.11 dan nilai aset terendah adalah pada 2.55. Okey, untuk kesimpulan, Maybank menunjukkan prestasi kewangan yang kukuh dengan pengurusan dana yang berhemah dan beretika, terutamanya melalui platform Maybank Islamic yang memberi penekanan kepada urus niaga patuh syariah.